kilometer 1%. GG. Dia dah rest in peace lah ni. Naik bongkor ni lepas ke tak boleh? Kereta dah kena tu. Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So, dalam video kali ni aku nak buat satu eksperimen, satu ujian di mana aku akan habiskan bateri Proton eMAS 5 Prime ni. Aku nak habiskan 0%, kemudian aku nak tengok jauh mana kereta tu boleh pergi dengan baki emergency bateri dia. Kemudian aku akan call Proton dan tow truck akan datang dan sebagainya lah. Basically aku nak kongsikan experience aku habiskan bateri Proton eMAS 5 Prime ni sehabis-habisnya. Sejujurnya aku tak tahu apa yang akan berlaku dalam beberapa jam yang akan datang. Macam mana, adakah dia akan mati tiba-tiba dan sebagainya. Even kereta petrol pun aku tak pernah nak habiskan sampai 0 km. Paling teruk pun dalam 7 km aku dah sampai dekat petrol station lah dan aku isi minyak. Bateri ni aku tak sure lah. Aku nak jelaskan kepada korang, sebelum kita nak startkan eksperimen ni ataupun ujian ni, aku kena beritahu dua benda dulu lah. Yang pertama adalah waktu aku shoot ni actually bukan bulan puasa. Sebab aku tahu dia akan memenatkan. Hari ni memang hari yang memenatkan. So aku kena minum banyak air. So aku pilih sebelum puasa lah. Dan yang kedua, aku shoot actually hari ni adalah satu hari sebelum Chinese New Year. Cuti Chinese New Year tu lah. So maksudnya bila kita akan travel sikit nanti, aku akan stop ke R&R dan kita akan tengok suasana charging station tu macam mana sehari sebelum perayaan yang besar lah. Dan sebelum kita nak start ke ujian ni, aku nak kongsikan dia punya bateri lah. Kita akan tengok dia punya pusat tenaga. Kita ada dalam 128 km untuk standard dan dynamic 135 km dan bateri 55%. So aku akan searchkan ini. Kita akan pergi ke Crystal Bay Beach dekat Melaka. Kat sini jauh sikit daripada bandar sebabkan aku nakkan kawasan yang tak ada charger lah kat sini. 139 km dalam sekitar 2 jam. Apa yang aku ada sekarang dalam 128. Tapi aku percaya dengan regen segala-galanya kita akan dapat sampai ke sana dengan jayanya lah. Dan kalau bateri masih lagi ada, aku akan pusing-pusing sampailah bateri tu habis. Ok, sekarang 127 km. Aku nak kongsikan kepada korang yang kat sini aku tak reset balik sebab aku malas nak charge. So ini baki yang ada sebelum dah 72.8 km. Nanti kita tolak 72.8. So kita tahu lah jauh mana kereta ni boleh pergi dengan 127 km ni lah. Let's go. Okay, aku perasan dekat highway ni untuk hari ni, macam aku cakap lah, satu hari sebelum Chinese New Year, kereta agak banyak lah dekat atas jalan ni. Memang agak pack juga. So aku macam biasa, aku duduk lane tengah ataupun lane kiri, kita tenang-tenang je. So kita akan chill je. Dan kita akan singgah ke semua R&R yang ada EV charger. Nak tengok apa yang berlaku dekat sana. Kosong ke tak kosong, ataupun kena beratur dan sebagainya lah. Alright, kita dah masuk ke Negeri Sembilan. Okay guys, aku dah lepas simpang nilai tadi dan aku nak tunjuk korang ataupun share kepada korang yang perbezaan bateri kereta dan juga jarak destinasi ni makin merapat. Kalau awal tadi tak silap aku 139 km destinasi, bateri 127 macam tu kot. So beza dah 12 km tak silap aku. Sekarang aku tengok 103 km bateri, baki perjalanan 108. So beza 5 km. Sebab kan aku on kan regen braking, aku setkan yang ketinggi lah, paling high sekali. Dan kata kalau aku setkan high tu selesa ke tak, dia masih lagi selesa, cuma korang kena sentiasa pijak minyak tu lah. So mungkin sedikit lenguh sikit lah, tapi aku suka ada punya feeling regen tu kan. Plus kita dapat extra perjalanan, extra jarak yang lebih sikit. So itulah kelebihan regen braking yang hanya ada dekat EV sahaja. Okey, kita nak sampai ke R&R Seremban dan korang boleh tengok itu dia punya signboard dia, tapi aku perasan dia tak tulis tak ada simbol EV charger tu. Padahal dekat R&R ni banyak gila charger macam tunjukkan pada video sebelum ni kan. Pelik sikit lah. Tapi apa pun kita akan singgah sebab kita tahu banyak EV charger kat situ. Sehari sebelum Chinese New Year,
nak masuk R&R beratur sikit guys. Okey, dekat R&R Seremban arah selatan ni macam aku tunjuk tadi ada 3 charger lah, yang AC dan juga 2 DC. So kita akan tengok satu persatu macam mana dia punya situation dia. Pertama sekali AC charging yang dekat dengan dia punya entrance. Ada 1 kosong. Sebelah lagi Omoda E5 tengah charge. Tapi slow lah nak charge kan, AC charging. Okey, kita akan tengok DC charging punya tempat, iaitu dekat Shell yang mahal tu, RM2.2 per kilowatt. Okey, kita boleh tengok yang dua-duanya kosong. Tapi dia tutup lah, mungkin kena suruh sesiapa bukakan ke. Dan satu lagi dekat Petronas. Boleh tengok situ. Ini bukan dia, bukan tengah charge, depan tu. Okey, kosong. Charging station kosong, boleh charge, tak ada masalah. So ya, walaupun ramai orang, memang banyak kereta, ramai orang pack, tapi bahagian EV charging station hampir semua kosong lah. Ataupun mungkin disebabkan orang balik kampung time diskaun tol semalam dan juga 2 hari lepas. Sambung gerak ke Melaka. 79 km masuk Melaka. Okay, tadi ada nampak kat tepi highway ada Tesla Model Y tersadai. So hopefully kereta ni tak jadi macam tu lah. Kita akan cari location yang selamat sikit untuk habiskan bateri yang tak adalah tepi highway kan, bahaya. Okay, kita nak sampai ke perhentian sebelah Senawang. Dan korang boleh tengok kat situ, dia ada simbol untuk EV charger. Tapi kita tak nak charge, kita nak habiskan bateri lah. Just nak tengok ada kosong ke tak lah. Okay, kat depan tu dia ada tunjuk EV charger belok kiri. Ada 4 kosong. Kat situ ada EV charger daripada Gentari dengan Jom Charge collab BESS EV charging station. Tak silap aku, kalau BESS kita kena tengok yang simbol kat tengah tu. Simbol atas tu nampak? Dia tunjukkan level banyak mana kapasiti bateri yang dia dah kumpul sekarang. So maksudnya kalau itu penuh kot kat atas sekali kan, hijau semua. Kalau dia kuning ke merah ke apa, mungkin charging speed yang korang charge agak slow lah, sebab nak jimat ke bateri yang dia macam power bank lah. Power bank sekarang full, kalau power bank sikit charging speed pun agak slow lah. Kita tak nak charge, kita akan gerak. Okey, nampak kaya ada kereta BMW nak charge. Tapi tu kereta mahal lah, tapi kita kereta EV termurah. Bateri kereta kurang daripada 20%. Sila cas secepat mungkin. Okay, betul. So warning dah bateri bawah 20% dah sekarang. Dan baki ada 46 km. Destination 41 km. Okay, kita akan masuk ke R&R Jantas Air Keruh. Dia ada tulis ada simbol EV charger. So kita akan tengok dulu lah. Dan juga kita akan rehat kejap, nak semayang, nak makan dan sebagainya. Okey, kita dekat kawasan R&R Jejantas. Ada kedai sikit dan tepi tu ada dia punya EV charger dia. Tapi dah penuh dah guys. Charge EV kat situ. Ada 2 spot je tapi penuh. Ada IMAS 7 dengan BYD atau 3. Tu tengah fikir macam mana pakcik nak charge. Pening sikit lah. So family dia. Okey, kita nak rehat jap. So kita jumpa kejap lagi. Okay, aku nak sentuh sikit pasal app Proton IMAS ni. Basically kalau korang jauh daripada kereta, korang boleh just tengok dia punya status lah. So aku dah update. So basically 41 km lah. Sama. So dari jauh tengah makan tadi, korang boleh tengok lah dia punya berapa kilometer. Sepatutnya sekarang aku dah kena charge lah 17%. Tapi kita tak nak charge sampai Melaka. Alright. Okay, kita dah selesai makan, dah semayang, dah pergi toilet semua. So sekarang kita nak pergi bahagian Air Keruh, R&R yang bukan Jejantas lah, bahagian depan tu. Tak silap aku ada satu lagi charger. Dekat Jejantas ni aku perasan dia pack sikit lah. Time aku pergi, time aku datang balik lepas makan pun masih lagi penuh dua-dua charger tu. Okey, satu lagi charger dekat R&R Air Keruh ni dekat Caltex ni lah. Dia ada satu charging station. Alright, dekat Caltex ni ada satu charger sahaja tapi dah penuh lah. Tak salah aku daripada Jom Charge. So kita akan gerak ke Crystal Bay Beach terus. Let's go. Okey, kita dah sampai di tol Air Keruh. So tinggal dalam 20 lebih kilometer lah. Bateri tinggal 27. Tapi kalau destination 18 km. 27 km guys, nak habis dah.
Okay guys, tinggal 17 km je. Dan ni 18, 7% je guys. Apa? Hush. Risau tu memang risau lah. Tapi kita nak testing lah. Nak tengok apa yang jadi. Aku sangat curious nak tahu apa jadi kalau range jadi 0 km. Berapa jauh boleh pergi dan macam mana. Apa yang berlaku kan, tiba-tiba mati ke apa. So ya, kita tengok nanti. Okay guys, kita dah sampai di kawasan Crystal Bay Beach. So depan ni ada kawasan perumahan. Macam ada orang sikit depan tu. Parking kat mana? Dekat sini lah kot parking kan. Just random parking kat tepi ni. Okay guys, kita dah sampai kat Crystal Bay Beach, kat pusat tenaga ni. 13 km je guys. 5% bateri. Pembatuan 214.5. 214.5 tolak 72.8, 141.7 tambah 13 baki. So kita dapat total 154.7 km. Tapi awal kita jalan tu tak silap aku 127 km. So tolak 127. So ini bilangan kilometer yang kita dapat dengan regen braking lah. Okey, seperti aku tunjuk tadi, bateri kereta ni tinggal 13 km saja. Tapi kita dah sampai ke Crystal Bay Beach ni. So sekarang aku nak habiskan bateri dengan just pusing-pusing sampai 0 km. Lepas tu kita akan update lah apa yang akan berlaku pula. Berapa jauh boleh pergi dan sebagainya. Alright, let's go. Plan aku sekarang, aku just nak jalan sini, pergi area sini, tak silap aku ada Zeus. Dan kita akan just pusing-pusing sampai sini lah. Ada jalan besar ni kan, just pusing-pusing sini saja. Jalan mati kot. Kita pusing sini sampai habis bateri. Alright. Okay guys, nampak gaya nak hujan lebat ni. So kita akan lepak dekat Zeus dulu lah, ataupun mana-mana. 8 km. Okay, sebelum kita nak habiskan bateri, minum Zeus dulu. Ya tu aku perasan ada satu kereta EV. So banyak bateri dia. Untung lah banyak bateri. Akunya 2%, 6 km. Ush. Boleh pinjam sikit lah bateri dia. Okay, sekarang tinggal 5 km, 2%. Aku rasa sekarang dah sampai point yang kita tak boleh nak patah balik lah. So ya, kita habiskan je bateri. Ush, kalau tengok kat sini, dia tak ada apa lah. Merah pun tak ada, kosong. 1% guys. 4 km, 3 km. Oh, boleh tak kalau kita tukar ke sport mode? Sport mode 3 km. Oh, ada. Boleh. Tukar normal lah, comfort, selesa. 2 km, 1 km, 1%. GG hai. Kena tu confirm. Macam mana? 0 km terus mati ke tak mati? Aku rasa ada buffer untuk jalan lah. Ush, 0 km guys. 0 km. Naik balik 1 km. Ada regen. Oh, regen. Oh, kosong balik 0 km. Dia tak mati terus. Dia ada buffer. Kita tak nak mati tiba-tiba. Tapi setakat ni dia tak bagi sebarang warning yang berat dah. Kata sila stopkan kereta. Oh, tak ada. Dia relax je. So pembatuan 227.8. Berapa jauh dengan 0 km boleh pergi. Alright. Okay guys, dah 1 km selepas bateri kosong. Still boleh jalan lagi. Dah 2 km selepas bateri 0%, 0 km. Okay guys, dah 3 km selepas 0 km. 230.8. Masih lagi hidup. 4 km selepas 0%. Okay, dah 232.8. 5 km selepas bateri 0%. Kalau boleh tengok kawasan yang aku pusing ni, kawasan yang selamat lah. Depan SMK, depan sekolah, jalan kecil. Okay guys, dah 6 km selepas 0%. 233.8. Okay, aku dah perasan bila aku tekan minyak, dia macam tak nak pergi. Tak ada, instant torque dah hilang. Tekan dia tak pergi. Tekan, tak pergi. Okay, sekarang dah 7 km selepas 0%. Kalau nak cakap pasal level aircon, tak berubah daripada awal, 3 dan temperature macam tu. Cuma aku perasan dia macam panas sikit. Dia pakai 1 kW je, dia tak boleh pakai banyak dia. Okay, dah 8 km selepas 0%. Rasanya boleh 1 km lagi kot. 1 km, come on. Adakah sudah sampai masanya? Jadi arwah ni bateri dia. Kita pusing. Oh man, dia dah slow. Dia dah 0 kW guys.
Dia dah tak ada power nak jalan. Nampak kelambakan lajuan dia. Aku tengah tekan minyak. Wah. Guys, rasanya dah tiba masanya lah. Dia dah rest in peace lah ni. Naik bonggol ni lepas ke tak boleh? Naik bonggol. Last nyawa terakhir dia. Nyawa terakhir dia. Okay guys, rest in peace. Dia dah mati. Tak boleh jalan dah guys. 236.4. So basically 8km lebih lah. Selepas 0% dia dah tak boleh gerak dah. Okay, kereta ni dah basically dah mati. Betul-betul kat depan SMK Pernu. Kosong. Ya, aku tukar D Aku dah tukar D. Kita check. Tekan minyak. Tak jalan. Kita dah lock dia. Kita punya mission accomplished. Kereta dah mati, tak boleh gerak depan SMK Pernu. Okey, kita duduk kat tempat student tunggu. Ibu bapa dah ambil. Tapi hari ni aku rasa cuti sekolah. So tak adalah. So sekarang apa yang kita nak buat basically adalah kita pergi pada dia punya Proton EMAS app kat sini. Kita buka Proton EMAS app ni. Tengok kereta refresh up. 1 kilometer je tinggal. Tapi realitinya dah mati lah. 0 km. Bahagian page ni service, dia ada bawah ni ada roadside assistant. So kita tekan dan sebenarnya dia tak ada apa. Dia tak update, dia tak ada apa. So kita tak boleh nak buat apa. Ini just benda yang Proton tak update. So caranya adalah kita akan call center ni. Call center. Kita akan cakap kereta EMAS 5 dah tersadai, sila hantar tow truck. Okay, aku dah call roadside assistant tadi. So basically dia ada hantar WhatsApp link untuk Carfix K-Line. So basically Carfix K-Line ni dia, kita boleh check kita punya roadside assistant punya status dan juga boleh update location kat mana dia nak tolong pick up kan. Dan juga actually dah ada pilihan untuk destination. So kita boleh masukkan mana kereta ni nak bawa pergi mana asal kita. And aku call roadside assistant tadi. Basically dia tak boleh nak carikan charger yang terdekat. Dia tak ada list charger terdekat. So dia perlukan aku check mana yang paling terdekat so that dia boleh tolong hantar kat situ. Dari segi site dia tak boleh buat apa. Dia just hantar link ni, kita kena tolong isikan on behalf untuk dia lah. So aku nak isi dulu. Dan aku tak sure lah, bawah ni dia ada tulis cost estimate. So aku tak sure kena bayar ke. Tapi tak silap aku unlimited free towing under EMAS, Proton EMAS Care. Sebab aku punya insurance pun under Proton. So dapat free towing lah, tak silap aku. Kita tengok nanti macam mana. Okay, destination, cara paling senang kita nak cari destination, kita cari plug share. Plug share ni tengok location mana charging station yang paling dekat. Tak ada. Dekat Teluk Mas ni tak ada guys. Kita ada kat sini. Okay, kita nak pergi ke mana paling best. Okay, kita nak letakkan destination dekat Charge EV BMW Songho Premium Motor. Okay, jauh sikit. Dia ke arah Bandar Melaka lah. So nanti aku update macam apa yang berlaku next. Okay, so aku dah habis call dengan hotline Proton. So basically sekarang aku akan deal dengan orang towing lah. Dan katanya dia akan cover cost towing ni. So aku tak payah bayar lah sebab aku punya insurance still under Proton lah, Proton EMAS Care. Dan aku dah cari tempat di mana destination iaitu BMW dekat dengan sebelah Toyota Malaysia Melaka. Kat situ ada Charge EV. Okay guys, dah sampai dah. Lori towing. So ini kereta EMAS aku. So basically abang ni dia ambil gambar lah. Dia akan ambil gambar 4 penjuru kereta. Dia kena tolak kereta ke macam mana? Tak boleh duduk langsung ke? Tak boleh. Tak boleh jalan lah. Oh tadi saya ke depan tak boleh bang. Saya tak berapa pandai sangat bang kereta macam ni. Abang tak pernah towing kereta EV ke? Ini kali kedua. Oh okay. Sebelum ni pun sama dia mati sini. Punya matan lah. Oh. Okay, dah angkat dah kereta ni. Kereta dah kena tow. So kita akan masuk pergi ke charging station lah. Okay, kita dah sampai di BMW. Sekarang nak check charging station ni function ke tak function. Cuma
nak connect dengan charger tu ada masalah sikit. So nak try turunkan dulu dan pergi ke charger belakang sana, bukan charger depan ni. Aku suspect charger depan ni mungkin untuk BMW punya kereta kot, aku rasa. Okay, nampak gaya dia guna baki-baki bateri dia. So abang towing tu dia bawa kereta ni ke charger ujung sana. Tak tekan minyak apa. Abang kata dia on, dia guna D lah. Okay, tu. So lepas tu kita akan reverse ke sana. Ini dia punya charger dia. Macam-macam masalah. Tapi aku rasa boleh. Kita try yang ni. Okay, so betul lah, bahagian belakang ni charger yang function 90 kW. So sedang mengecas. Yes, daripada 0 km ada 12 km, 5%, baki 51 minit. Okay guys, so kita dah charge kereta Imas 5 Prime ni dekat dia punya charger 90 kW dan harga dia sangat-sangat mahal, RM8 per minit. Sangat mahal. Kalau penuh aku tak sure, mungkin dalam dekat RM100 kot. So mungkin aku akan charge setengah dan kita akan pergi tempat lain lah. So kalau aku nak cakap dari segi experience secara overallnya, daripada bawa kereta dekat highway, kemudian kita sampai ke beach tu, dah ada lagi bateri, tak habis lagi. Kemudian pergi ke Zeus beli air, lepas tu jalan pusing-pusing, habiskan bateri sampai 0% 0 km. Dan lepas tu kita boleh tengok dengan 0% 0 km yang dipaparkan kat skrin dia, aku dapat sekitar dalam 8 km setengah macam tu. Kereta ni boleh jalan sampailah dia memang kalau tekan minyak dia tak jalan dah, dia just sliding slowly, memang slowly mampus macam tu lah. Dia betul-betul kat depan SMK Pernu dan lokasi tu memang selamat lah. So kalau korang nak test buat kerja gila ni, at least carilah ending yang selamat. Apa yang kita boleh dapat daripada video ni, aku boleh kata yang dari segi servis dia actually quite nice juga. Dia tak ada hiccup yang teruk sangat. Aku just call, kemudian cuma yang kurangnya dia tak bagi tahu aku macam okey, kami akan bawa anda ke EV charging ni, jangan risau, towing akan sampai kan. Dia location kita nak pergi tu kita sendiri yang kena carilah. Dia tak ada list of charging punya station mengikut apa yang dia cakap tu. So kita at least kena ada install PlugShare ataupun any charging provider punya app, so that kita tahu kereta tu nak bawa ke mana. Lepas dah tahu bawa ke mana, dia akan confirm, dia cari towing punya orang lah. Dan actually aku sembang dengan abang towing, dia dapat job bukan disebabkan dia macam dipilih oleh Proton khasnya. Dia bukan macam okay ni towing Proton, bukan. Dia basically dia dapat kerja, dapat job melalui satu app ni. So siapa yang ambil dia dapat job tu. Dan aku tanya abang tu macam ada ke dia belajar cara towing EV ke apa kan. Dia kata tak ada, dan tak silap aku dia sembang macam first EV yang dia tarik, dia cari engine tak jumpa sebagainya. So apa point dia adalah Proton punya hotline ni dia akan cari towing yang random, bukannya EV specific tower. Bukan dia just nothing special lah, just towing biasa macam towing yang korang call sesiapa saudara orang ke kawan-kawan korang kan. Tapi abang tu yang friendly lah, so nice one, thank you. And sampai dekat BMW semuanya lancar lah. So bila sampai kat sini adalah masalah sikit, aku tak sure mana satu charger yang function. Mungkin ada yang dedicated khas untuk BMW punya kereta kan, AC charging. Tapi kat tepi ni ada charge EV 90 kW yang sangat mahal ni aku cerita. Okay, kalau aku nak cerita dari segi timeline masa dia, waktu first aku call hotline tu pukul 4.21 dan kita boleh tengok dekat screenshot yang aku buat ni, case tu created 4.25. Kemudian 11 minit kemudian abang towing tu dia confirmkan service confirmation 4.36 dan dia perlukan masa datang ke depan SMK tu 46 minit. Dan bila dah sampai pukul 5.22 dia perlukan masa 34 minit untuk bawa ke tempat BMW ni, iaitu sekitar 5.56 lah, 40 minit macam tu daripada first aku call sampailah aku charge dan hidup balik kereta ni. So yeah, okay lah, not bad lah. Okay, not bad. Okay, so kita sambung charging dekat Aion. Harga dia memang lebih normal lah compare kepada BMW tadi, RM6 per kilowatt. Alright, so itu saja video untuk kali ni. Komen sikit kepada korang, subscribe YouTube channel Teku kalau kau nak tengok aku macam-macam untuk kereta Imas 5 Prime ni. Dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Saya Sif Fatati, saya Teku. Bye bye.